Ini adalah video terakhir untuk episod perjalanan ke Betung pada kali ini. Jadi pagi-pagi lagi kami dah siap lah untuk meninggalkan homestay ni. Jadi sebelum tu, terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton video kami. Terima kasih juga yang sudi komen, beri cadangan, dan untuk mereka-mereka yang selalu menonton ini, terima kasih sekali lagi. Untuk perjalanan hari ini sebenarnya kami tak punya perancangan yang banyak pun. Hanya sekadar untuk jalan-jalan, cari makan sebelum meninggalkan Betung. Nak singgah ke pasar ataupun pasar pagi Banang tu. Ini sekitar pemandangan ke sana sekitar homestay kami. Kerana ni perumahan ni campur lah, antara Muslim pun ada, bukan Muslim pun ada. Jadi kami keluar pagi ni memang nak singgah cari oleh-oleh ke ataupun beli apa makanan sikit, kemudian makan-makan. Kita akan meninggalkan Betung lah buat perjalanan kali ni. Perjalanan ringkas, singkat, tapi penuh dengan pengalaman lah. Dan alhamdulillah kami boleh tinggal di kawasan yang majoriti Muslim ni. Jadi bila keluar awal itu, kita terus singgah ke Bandar Sinai Market ni. Market ni kalau tak silap dia hanya buka hari Ahad, Sabtu dan Ahad sahaja, kalau tak silap. Selepas keluar daripada Bandar Sinai Market tu, kita keluar cari kedai untuk kita beli buah tangan sikit daripada Thailand. Ini salah satu tempat yang dikongsikan dalam media sosial, BM supermarket apa tau. Jadi adalah barang-barang tu lebih kurang macam kita kot ni je, sikit saja lah, ronda-ronda beli apa yang patut. Ada jugalah barang-barang daripada barang-barang Thailand. Ini banyak juga. Boleh lah kalau kita nak beli tu, sebagai buah tangan balik ke Malaysia. Jadi kita ronda-ronda ni, kita tengok anak-anak bawa kamera ni, boleh lah tengok apa yang ada di dalam. Tapi kalau kita tengok tu memang barang yang Malaysia pun ada.
Okey, lepas tu kita singgah di Betong Market Betong lah. Ni di tengah-tengah Pekan Betong, di Market Betong. Kalau kita tengok tu, pasal ni ada jual banyak juga barang yang boleh kita jadikan sebagai buah tangan ataupun yang boleh kita beli buat kenangan jalan Malaysia. Ni antara tempat yang Malaysia macam belah juga. Dia pergi belah mana? Bapak belah, Umi lupa. Jom. Tak pergi kau? Okey, ni last tempat yang terakhir yang mesti kita singgah. Anak-anak mesti ni Anda tak tahu. kena singgah juga tempat ni. Tempat apa lagi kalau bukan 7E. Jadi di sini anak-anak akan tengoklah barang-barang apa yang mereka boleh beli dengan duit yang telah kita bekalkan kepada masing-masing. Jadi ini jadi tempat yang terakhir untuk mereka membeli apa keinginan daripada makanan Thai. Umi tak tahu mana ni. 7E ni memang tempat orang Malaysia suka masuk lah. Okey, ini sahajalah yang dapat kami kongsikan dalam video perjalanan ataupun seri ke Betong kali ini. Walaupun perjalanan singkat, 2 hari 1 malam je. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.